Sampai bila penunggak agama ini dibiarkan bebas? Saya Ustaz Zain. Jadi saya bercakap ni bagi pihak kawan saya iaitu Ustaz Mahmud. Beliau adalah mutawif dan juga travel agent di Mekah. Jadi pada tahun 2023, jadi Farid bawa jemaah umrah dalam seramai 25 orang. Jadi bila sampai hotel Mekah, Farid bagi tahu akaun dia ada problem. Jadi dia pinjam daripada Ustaz Mahmud dan juga salah seorang jemaah iaitu Baiti sebanyak RM70,000 dan dia janji akan bayar sahaja balik ke Malaysia. Tetapi selepas 2 tahun masih tidak membuat bayaran dan last Ustaz Mahmud kena blok. Ustaz Mahmud yang mana? Ustaz Mahmud yang ni lah. Ustaz scammer Farid Abu Aulia. Saya dipenjarakan di Mekah kerana dipergunakan. Nama saya Mahmud bin Sa'ah. Saya seorang mutawif yang telah lama menguruskan jemaah umrah dan haji di Mekah dan Madinah untuk beberapa agensi pelancongan Malaysia. Pada 3 Mac 2023, Farid Abu Aulia menghubungi saya untuk menguruskan rombongan umrah beliau. Pada hari pembayaran hotel, dia mendakwa akaunnya bermasalah dan merayu agar saya bayarkan dahulu. Katanya setibanya di Malaysia dia akan bayar balik. Asal dasar kasihan dan percaya, saya gunakan nama baik saya untuk buat perjanjian hutang dengan pihak hotel. Namun sebaik dia pulang ke Malaysia, janji tinggal janji. Dia langsung tidak membayar, malah mengelak setiap kali saya cuba berjumpa. Pihak hotel terus desak saya menuntut bayaran. Lebih malang, saya akhirnya ditangkap dan dipenjarakan di Mekah atas hutang yang saya tak buat. Saya merengkuk dalam penjara selama 4 minggu. Bayangkan seksaan mental yang saya lalui hanya kerana membantu seseorang yang berselindung di sebalik serban dan jubah. Semasa saya dalam tahanan, wakil saya cuba menghubungi Farid, namun dia terus senyap. Blok semua nombor dan media sosial. Semua komunikasi diputuskan. Saya akhirnya dibebaskan selepas abang saya membayar hutang kepada pihak hotel. Tetapi saya hilang segala-galanya. Sumber pendapatan, nama diselarikan hitam, masa depan gelap akibat perbuatan Ustaz scammer ini. Lebih memilukan, dia masih bebas berceramah di merata tempat walaupun difahamkan tiada tauliah berceramah. Sampai bila penunggak agama ini dibiarkan bebas? Di mana penguatkuasaan Jais? Berapa ramai lagi mangsa seperti saya?